Permata Zamrud ni, keistimewaan dia selalunya dekat Bazar Ramadan jarang dijual. Contoh dekat Bazar Ramadan dekat Ramaputra memang tak ada orang jual. Lepas tu Pasar Malam Penjaras pun tak ada orang jual. Hanya saya je yang buat kuih Permata Zamrud untuk letak di Bazar Ramadan dekat sana. Okey, di bulan Ramadan untuk kuih Permata Zamrud saja keuntungan bersih saya dapat dalam 3,000 lebih. Dalam masa 25 hari saya berniaga. Permata Zamrud ni kuih tradisional sebenarnya kan. Tetapi dah macam dikomersialkan. Contoh dia macam badak berendam dengan koci leleh. Tapi kita dah modernkan dia. Bila kita makan tu, ingatlah zaman kita kanak-kanak dulu kan. Sekarang zaman moden ni kuih dah banyak moden. Jadi susah kita nak jumpa kuih resepi berasaskan tradisional. Bahan dia pertama inti kelapa manis. Kita masak dengan gula merah, dengan daun pandan untuk menaikkan bau dia. Lepas tu yang tengah dia hijau, kita guna tepung pulut campur dengan tepung gandum sikit, dan yang putih dia tu santan, kita memerlukan tepung beras, tepung gandum sikit dan tepung jagung sikit. Cara makan kuih Permata Zamrud ni sebenarnya nak rasa sedap dia, jangan makan kita gigit separuh. Ambil sebiji terus masuk dalam mulut. Kita kunyah waktu sebiji tu, baru kita dapat rasa nikmatnya kuih tu macam mana. Sambutan dia sangat menggalakkan lah. Memang kadang dekat bazar, contoh bazar niaga sampai pukul 7, tapi kuih Permata Zamrud ni dalam pukul 6 dah habis. Daripada saya macam mana saya nak kongsi ilmu kepada orang lain. Bermula dia anak yang sulung berkahwin. Dia duduk Shah Alam, saya duduk Sungai Buloh. Setiap kali dia nak masak, dia call saya. Lepas tu saya terfikir macam mana cara saya nak buat biar resepi tu anak saya boleh belajar. Lepas tu saya terfikir, apa kata resepi yang saya masak, saya share dalam TikTok, bukan saja anak yang boleh belajar resepi tu, tetapi ramai follower saya akan belajar. Mungkin dengan cara ni, aku share resepi, orang yang try, mungkin setiap kali dia masak resepi kita, mungkin kita dapat pahala. Itu yang saya fikir sebenarnya.